We just had our lunch dekat Lotus. Sebab hari ni lepas makan kita nak pergi beli kain. Kain ni adalah untuk tutup the final part of the set, pasu-pasu yang ada. So kita tutup pasu-pasu tu dengan kain. And right now the only place that we can think of is Nagoya Textile Store, which is dekat dalam Lotus. And after that we're going to studio dan kita akan buat self photo shoot. Sebab tak ada klien lagi hari ni, so we're going to use our own photo for the portfolio. Okay, jom. I will be the model. Yeah, she will be the model for today. Tapi masalahnya baju raya kita orang tak beli lagi. So tak siap lagi. So what we going to do is we going to use Chinese New Year punya baju lah. The theme of today is Chinese New Year. Lagipun Chinese New Year dah dekat kan. So lagi dalam 3 hari from this video made, we're going to shoot a Chinese New Year punya theme. Okay, jom. Will we use the black one? Mana nude-nude, tak ada nude-nude. Ivory gold. Yang ni kalau kita buah kat atas tu pun cantik. Tak nak. Ni nak 10 meter. Yang ni pun 10. 10. Yang ni kain macam ni 35 lagi kecil kan. Dia ada yang 60 tak ada. We are now back dekat studio. So currently is the final decoration untuk pokok. Ni wire. Saya kamera jatuh toy, benjoy. Kamera lagi berat daripada ni Shirin. So hari ni kita nak test the system. So currently the camera akan connected to the laptop and at the same time extended to the screen kat situ. Sekarang ni wife aku tengah doing makeup. Lama gila dari tadi aku tunggu. Lupa nak cakap, on that side is another waiting area / photo booth. So kita orang bagi orang shoot free kat situ. Nampak tak? Sebelahnya lagi adalah the Morocco punya set. Nampak tu, kita orang dah letak a tiny light kat situ. Nampak? Bagi baju bawah lipat. Songkok RM1. Tadi bagi songkok aku depan. Tu lah. Tak apa sekejap tu. Siri kalau nak berdiri dia kena berdiri sebelah lagi. Kalau ni lain jadi fotografer, sekejap lagi aku kena jadi tailor juga. Sebab tak ada orang lagi datang shoot hari ni. So nak fill up the content. Jadi paksa ni. Kena ada gambar satu. Kena ada gambar. Kenapa tak ada gambar? Gambar tak ada. Kena ada tulisan dia satu. Tengok. Okay, ni adalah the final setup untuk di Tropica. Tengok rimbun kanan kiri dia. Cantik gila. So di Morocco ni kita nak tambah some ceiling cover untuk dia, so that bila buka lampu dia akan lebih cantik lah. And then the last one, it will be this side. Ni adalah selfie photo booth lah. Kita akan bagi free je untuk orang free and easy dan boleh ambil gambar kat sini. Dah jadi pot budak-budak ni dah, nampak kapetnya, ada cermin. Ada cermin kat situ. Okey tak? Selesa kat sini? Kan? Okey kan?
Okay, sekarang kita berada dekat Sunway Carnival Mall lah. Lepas je shooting tadi. So right now nak pergi dinner first sebelum balik ke rumah. Jalan nak masuk Carnival ni jam gila. And there is something normal dekat Sunway Carnival Mall ni lah. Since dia orang upgrade the mall, memang sangat lekat. Second floor, dah sewa lah. Kita orang sekarang dekat Daseo makan malam sebenarnya. Budak-budak ni dah cakap, lama dah cakap sebenarnya nak makan Daseo ni, tapi tak berkesempatan. Hari ni walaupun jalan jam, kita orang arung jugalah untuk datang makan kat sini. Sebab alang-alang dah dekat Seberang Jaya kan. Baikku sungguh-sungguh last part of the cheese kan, yang dah keras tu dia still nak tarik keluar. Buat cheese yang part keras ni lah yang sedap sebenarnya kan. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.